Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan pada hari ini saya akan membentangkan sesi temubual bersama Cikgu Roslan, iaitu guru yang telah mendapat anugerah Perkhidmatan Cemerlang. Kami terdiri daripada 3 ahli kumpulan. Saya sendiri, Nur Afrika Natasha binti Saiful Bahri, rakan sekumpulan saya Muhammad Sufi Iqbal bin Muhammad Noor, dan juga Wan Nur Haslinda binti Wan Mazlan. Baiklah, sekarang mari kita teruskan dengan latar belakang beliau. Nama panjang beliau Cik Roslan bin Abdul Razak, negeri kelahiran Kelantan. Sedikit sejarah hidup beliau adalah beliau bersekolah di SMK Datuk Mahmud dan meneruskan pembelajaran di Maktab Perguruan Sultan Idris MPSI. Sekolah pertama beliau mengajar adalah SK Legeh, Kelantan selama 7 tahun. Seterusnya sambung pengajian di Universiti Malaya hingga 1996. Setelah tamat pengajian, beliau mengajar di SK Lenggong, Shah Perak. Di sini merupakan antara anugerah yang berjaya diperoleh oleh Cikgu Roslan. Seterusnya ialah matlamat dan aspirasi kerjaya. Iaitu meningkatkan pencapaian sekolah dari semasa ke semasa. Beliau berhasrat untuk meningkatkan pencapaian sekolah dari semasa ke semasa melalui pelaksanaan program yang berkesan dan juga perancangan yang strategik dan juga teratur. Program pembelajaran menjadi salah satu medium strategik bagi memastikan peningkatan prestasi sekolah berlaku secara berterusan. Baginya, setiap program perlu dirancang secara kolaboratif agar memberi impak positif kepada pencapaian murid dan juga menaikkan imej sekolah. Seterusnya ialah matlamat dan aspirasi kerjaya, iaitu menjadikan diri guru sebagai contoh tauladan kepada murid. Beliau berhasrat untuk menjadi contoh tauladan yang baik kepada murid dalam semua aspek kehidupan di sekolah. Dalam setiap tindakan dan perkataan yang dikeluarkan oleh beliau sentiasa berusaha menjadi cerminan dan nilai untuk menunjukkan nilai murni dan juga dapat mencontohi akhlak dan semangat yang ditunjukkan. Ia ialah menjadi pendidik yang mampu memupuk potensi murid secara menyeluruh. Beliau berhasrat untuk memupuk potensi diri setiap murid agar bukan sahaja cemerlang dan dalam pelajaran, tetapi juga berakhlak mulia dan mempunyai tahap disiplin yang tinggi. Seterusnya ialah menjadikan sekolah sebagai medium untuk menimba pengalaman baru. Beliau berhasrat untuk menjadikan sekolah sebagai tempat yang menyeronokkan untuk menimba pengalaman baru dan juga menyeronokkan untuk membentuk sesuatu diri yang unggul. Pengalaman signifikan yang menjadikan pemakin inspirasi. Yang pertama, kepimpinan dan pelibatan aktif di sekolah. Penlibatan Cikgu Roslan sebagai setiausaha PABG dan Ketua Panitia Bahasa Melayu mencerminkan semangat kepimpinan dan tanggungjawab yang selari dengan FPK dan FPG. Tindakan ini menunjukkan beliau berperanan sebagai pemimpin berwibawa dan teladan kepada warga sekolah, sejajar dengan matlamat melahirkan insan berakhlak mulia dan bertanggungjawab. Yang kedua, komitmen terhadap pemantauan akademik murid. Amalan menyemak buku latihan murid setiap minggu merupakan komitmen Cikgu Roslan dalam memastikan perkembangan intelek dan emosi murid sentiasa dipantau. Hal ini bertepatan dengan FPK yang menekankan perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan FPG yang menuntut guru bersifat prihatin dan bertanggungjawab terhadap kemajuan pelajar. Seterusnya, bimbingan individu dan pendekatan penyayang. Sikap Cikgu Roslan yang membimbing dan membetulkan kesilapan murid dengan sabar menggambarkan nilai kasih sayang dan keikhlasan dalam mendidik. Ini selari dengan FPK yang menekankan pembangunan sosial pelajar serta FPG yang menggariskan peranan guru sebagai pembimbing dan pendidik penyayang. Yang seterusnya ialah kesediaan memperkasa diri dan keluar daripada zon selesa. Keazaman Cikgu Roslan untuk tidak berada dalam zon selesa serta sentiasa meningkatkan ilmu dan kemahiran mencerminkan semangat pembelajaran sepanjang hayat. Ia bertepatan dengan aspirasi FPK untuk melahirkan insan yang sentiasa berusaha memperkembangkan potensi diri dan FPG yang menuntut guru progresif serta berfikiran reflektif. Seterusnya, hubungan baik dengan ibu bapa dan komuniti. Tindakan Cikgu Roslan menjaga hubungan harmoni dengan ibu bapa dan komuniti melambangkan nilai kerjasama serta perpaduan sosial. Hal ini sejajar dengan FPK yang menekankan kesejahteraan masyarakat dan FPG yang menggariskan guru sebagai ejen perpaduan dan keamanan sosial.
Yang seterusnya ialah profesionalisme dan ketepatan masa dalam pelaksanaan tugas. Ketelitian dan kecekapan Cikgu Ruslan dalam merancang program sekolah menunjukkan nilai profesionalisme dan empati terhadap ibu-bapa serta warga sekolah. Tindakan ini mencerminkan semangat FPK dalam membentuk insan berakhlak mulia dan FPG yang menuntut guru menjalankan tugas dengan amanah, disiplin dan dedikasi. Yang seterusnya ialah kesedaran terhadap kualiti dan tanggungjawab profesional. Pegangan Cikgu Ruslan bahawa hasil kerja murid itu mencerminkan kualiti guru menunjukkan beliau seorang pendidik yang bertanggungjawab dan komited terhadap kecemerlangan pendidikan. Ini bertepatan dengan FPK yang menekankan pembentukan insan berilmu dan FPG yang menunjukkan guru sebagai pemangkin kepada perubahan dan kemajuan. Seterusnya, disiplin dan pengurusan masa yang efisien. Sikap Cikgu Ruslan yang sentiasa menepati masa dan hadir awal ke sekolah mencerminkan disiplin, integriti dan rasa tanggungjawab tinggi. Nilai ini seiring dengan matlamat FPK untuk melahirkan insan seimbang serta FPG yang menggariskan guru sebagai teladan dan model kepada murid. Dan akhir sekali, keikhlasan dan semangat berbakti kepada pelajar. Usaha Cikgu Ruslan mengadakan kelas tambahan percuma kepada murid yang lemah mencerminkan nilai keikhlasan, kasih sayang dan semangat berbakti. Hal ini jelas menepati matlamat FPK dalam melahirkan insan berpekerti mulia dan FPG yang menekankan peranan guru sebagai pendidik penyayang dan berjiwa besar. Seterusnya, kronologi perjalanan kerjaya yang menyumbang kepada APC. Baiklah, beliau memerlukan perjalanan kerjayanya dalam bidang pendidikan dengan mengikuti pengajian di Maktab Perguruan Sultan Idris MPSI, Tanjung Malim dari tahun 1986 hingga 1988 dan berjaya menamatkan dengan keputusan yang cemerlang. Setelah memperoleh sijil perguruan, beliau memerlukan tugas pertamanya sebagai guru di Sekolah Kebangsaan Legih, Kelantan pada tahun 1989. Di sekolah ini, beliau menabur bakti selama 7 tahun sehingga tahun 1995. Seterusnya, beliau menyambung pelajaran di Institut Bahasa selama 2 tahun sebelum melanjutkan pengajian di Universiti Malaya. Walaupun sudah berkeluarga dan mempunyai anak, beliau tetap cekal berusaha sehingga berjaya memperoleh ijazah sarjana muda dengan kelas pertama pada tahun 1999. Suatu pencapaian yang amat membanggakan. Selepas tamat pengajian, beliau ditempatkan di Sekolah Menengah Sultan Azlan Shah, Lenggong di Perak dan berkhidmat di sana selama 3 tahun. Pada tahun 2002, permohonan beliau untuk kembali berkhidmat di negeri Kelantan diluluskan dan beliau mula mengajar di Sekolah Menengah Bukit Bunga, Kelantan. Sepanjang perkhidmatan, beliau amat menitikberatkan kualiti kerja, etika profesion, penampilan diri yang kemas serta ketepatan masa sebagai penjawat awam yang berdisiplin. Beliau beriltizam untuk memberi perkhidmatan yang terbaik, berkualiti dan cemerlang kepada murid di sekolah. Selain itu, keprihatinannya terhadap murid yang lemah tercelah apabila beliau mengambil inisiatif mengadakan kelas membaca dan kelas tambahan bagi membantu murid yang masih tidak dapat membaca dengan baik. Usaha gigih ini membuahkan hasil apabila beliau dianugerahkan anugerah perkhidmatan cemerlang APC pertama pada tahun 2004. Kerjaya beliau diteruskan apabila pada tahun 2012, beliau sekali lagi menerima APC kedua yang diberikan oleh Jemaah Nazir Sekolah atas kecemerlangan prestasi sekolah yang sentiasa melebihi 90% sebagai bukti komitmen dan kecekapan beliau dalam melaksanakan tugas. Demi memperkukuh kepimpinan dalam bidang pendidikan, beliau mengikuti kursus kepimpinan pendidikan kebangsaan MPQEL di Institut Amiruddin Baki, IAB di Jitra, Kedah pada tahun 2015. Setelah menamatkan kursus tersebut, beliau dilantik sebagai Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bua Musang. Pada tahun yang sama, beliau turut berjaya berpindah ke Sekolah Kebangsaan Jeli 1 di mana beliau terus menunjukkan prestasi cemerlang hingga menerima APC ketiga pada tahun 2018. Sekian, terima kasih.